Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya nak respon sikit tentang satu tajuk filem yang baru juga akan keluar, namanya Malaikat Malam. Pelakon popular lah. Jadi tuan-tuan, Allah SWT saya nak tanya kepada pihak berautoriti agama, Mufti Datuk Musaibu Somah, Mufti, pegawai-pegawai agama Islam, para asatizah, sesuai ke kita letak satu tajuk filem namanya Malaikat Malam, tapi cerita tu berkisahkan tentang rempit. Dan benda ni tuan-tuan, Allah SWT kita tahu bahawa para malaikat ni tidak pernah melakukan dosa walaupun sekelip mata. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan kita nak isbahkan malaikat tu kepada kita tak sesuai lah. Kecuali lah ada cerita yang jelas mengisahkan tentang seseorang yang kita tashbih, kita umpamakan mereka seperti malaikat, tu lain. Tapi kita letak sebagai cerita malaikat malam. Ada juga saya baca daripada orang-orang dalam YouTube yang mengatakan, adakah sebab mak rempit berlumba pada waktu malam, kemudian mati, kemudian jadi malaikat. Ada yang menyatakan sebegitu. Jadi saya nak minta sangat pada pihak pengarah Encik Syafiq dan sebagainya, boleh bagi jawapan yang tuntas dan dah rujuk tak kepada pihak berautoriti agama tentang tajuk filem kalian ini yang menggunakan nama malaikat. Dan malaikat kita telah bahawa satu makhluk Allah SWT yang diciptakan tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah SWT. Dan kenapa pula kita letak nama filem itu Malaikat Malam? Saya tanya soalan tersebut dan tolong jawab dan tolong bagi pencerahan kepada kami semua supaya tidak terbabit kepada isu akidah dan sebagainya. Wallahu a'lam.